Assalamualaikum. Okay guys, selamat kembali ke Helmi Sakor channel. Di mana kat sini korang boleh dapat sesuatu tentang kerja-kerja civil engineering, kerja-kerja DIY, kerja buat rumah kebun dan rumah-rumah lah. Setup A to Z. Homestay pun boleh. Ini rumah kebun terapung, berada di Bumi Nilai, Negeri Sembilan. Berkeluasan 300 square feet. Luar ni semua menggunakan smart wood plank. Dalam cement board, bumbung PU foam tapi ada corrugated wood grain macam tu lah. Okay, jom. Di bahagian bawah pula memang owner minta macam ni, terapung. Tapi akan datang later on, owner akan buat ikatan bata di bawah ini. Yang ujung tu korang boleh nampak itu adalah tandas. Ini tangga. Pintu masuk ke atas. Naik ke atas. Bahagian hadapan ni, dek depan ni kita guna SPC. Tapi kawasan ni air tempias, nampak air bertakung kat sini. So nampak, ini ruangan hadapan, bahagian decking hadapan. Tinggi bahagian bawah ni lebih kurang dalam 7-6 kaki macam tu lah. Lepas tu barulah naik rumah kat atas ni. Luar ni seperti yang aku perkatakan tadi, PU pula smart wood plank. Ada wood grain ni, nampak ada texture macam ni kan. Tu wood grain lah. So belakang ni tandas, bawah ni culvert, sistem kumbahan. So kat kawasan ni memang tak ada apa-apa air lagi lah. Air api semua belum masuk lagi. Sebab memang ke atas bukit, betul-betul atas bukit. Atas bukit. So kalau siapa yang ada tanah kebun ke apa ke, bolehlah fikir-fikir nak buat yang macam mana. Lagi pelik, lagi Helmi Sakor suka. Orang nak buat rumah bentuk honeycomb pun boleh, asalkan benda tu pelik. Helmi Sakor pasti akan buat. Sebab bagi aku, sesuatu projek yang diberi, bila aku berjaya siapkan dan serahkan pada pihak yang berkenaan, seolah-olah aku serahkan hasil karya aku. Bekerja dengan jiwa. Oh, sebelum tu aku nak bagi tahu, rumah ni complete set, siap dengan wiring. Jangan risau, korang boleh terus masuk meter TNB, Tenaga Nasional Berhad. Sistem earthing, pembumian pun sudah ada, siap dipasang. Begitu juga dengan air. Sistem perpaipan untuk tandas telah pun siap dipasang. Tapi itulah aku lupa pula nak bawa kunci. Dapat buat house tour luar sajalah. Harap-harap korang semua berpuas hati. Dapatlah idea. Yang ini PU foam, seperti yang aku berkatakan tadi. Ceiling pula. Bumbung ni adalah PU foam tapi ada wood grain seperti inilah. So okey sangatlah kalau kita buat expose punya structure seperti ni. Nampaklah expose punya structure seperti ini, kita guna wood grain punya ni. Ada juga yang pakai PU metal deck. PU metal deck bawah ni metal lah. Yang ini PU foam tapi ada wood grain seperti ini. Terima kasih kepada yang menonton video ini sehingga habis. Moga dapat memberi idea dan mendapat sesuatu yang baik dari video ini. Aku, Helmi Sakor. Moga bermanfaat. Assalamualaikum.